Apabila kita boleh nampak tentera-tentera berkumpul dan kelilingi negara Iran, apa yang ramai analis telah meramal lah, kemungkinan peperangan berlaku sangat-sangat tinggi. Antara sebabnya adalah kalau mereka nak buat diplomasi, dah lama dah mereka akan bercakap. Tetapi sekarang ni kita boleh nampak bahawa tentera-tentera telah kelilingi negara Iran. Dan ada yang berpendapat lah Amerika tengah tunggu untuk kumpul semua tenaga tentera, dan apabila semua tenaga tentera telah kumpul, ada kemungkinan peperangan mungkin berlaku. Sebab sebelum ini pun, semasa perang 12 hari, kita boleh nampak secara tiba-tiba negara biru telah menyerang negara Iran. Secara surprise, kita boleh nampak negara biru telah menyerang negara Iran.